Sekarang kita masuk benda yang betul-betul boleh buat market jadi gila. Bukan indikator. Ini gabungan 3 racun. Keselamatan, cukai dan kuasa negara. Kalau kau hanya tengok candle, kau akan selalu lambat. Sebab benda yang ubah arah pasaran kadang-kadang bukan chart. Dia berita yang buat orang tekan butang sell tanpa fikir panjang. Itulah sebab news check jadi senjata utama. Pertama, bab keselamatan yang paling memalukan tapi paling berguna sebagai pengajaran. Di Korea Selatan, ada kes di mana gambar seed phrase didakwa terdedah tanpa kabur. Lepas tu kira-kira 4.8 juta dolar Amerika Syarikat aset kripto hilang. Oleh siasat, agensi berkaitan minta maaf dan mereka cakap SOP serta audit keselamatan akan diperketat. Lesen dia kasar, dalam kripto bukan hacker je bahaya. Silap manusia, salah prosedur atau upload gambar pun boleh jadi lubang. Satu gambar boleh jadi kunci rumah, kunci bank, kunci hidup. Jadi apa yang patut kau buat sebagai pengguna biasa? Jangan simpan seed phrase dalam galeri. Jangan screenshot. Jangan hantar dekat WhatsApp. Jangan tulis dalam notes cloud. Kalau nak simpan, buat offline. Tulis tangan, simpan berasingan dan kalau mampu guna hardware wallet. Dan kalau kau manage wallet untuk team atau bisnes, guna multisig. Biar satu orang tak boleh buat keputusan sorang-sorang. Kedua, bab cukai. Turki dilaporkan bawa rang undang-undang untuk kenakan withholding tax 10% ke atas keuntungan kripto di platform berlesen, dibayar suku tahunan dan ada juga cadangan levy transaksi melalui penyedia perkhidmatan. Ini bukan cerita Turki saja. Ini trend global. Negara makin selesa terima kripto sebagai aset, tapi dia nak pastikan aliran duit masuk dalam sistem cukai. Untuk trader, implikasi dia mudah. Selepas cukai, ROI kau lain. Risiko yang sama, pulangan bersih makin kecil. Kalau kau tak kira benda ni, kau akan rasa aku profit, padahal bila settle cukai, tinggal habuk. Ketiga, kuasa negara dalam teknologi. Ada laporan tentang agensi kerajaan AS dan Pentagon menilai risiko rantaian bekalan AI, termasuk tindakan hentikan penggunaan produk tertentu. Sementara teknologi lain pula dilaporkan dibawa ke rangkaian terklasifikasi DOD. Ini penting untuk kripto sebab bila negara mula pilih vendor, dia juga mula pilih siapa boleh pegang infrastruktur data, keselamatan dan akses. Bila infra berubah, pasaran ikut berubah. Dan bila keyakinan institusi goyang, likuiditi kripto pun boleh jadi kering sekelip mata. Semua cerita ni bersambung dengan BTC. Isu keselamatan buat orang takut. Cukai buat trader kira semula. Negara pilih infra buat institusi berhati-hati. Sebab tu alt boleh pump sekejap, tapi bila berita besar keluar, market terus jadi defensif. Kesimpulan, 2026 bukan tahun yang menang sebab paling berani. Ini tahun yang menang sebab paling kemas. Kemas simpan kunci, kemas kira cukai, kemas faham geopolitik dan regulasi. Kalau kau buat semua tu, barulah cat jadi kawan, bukan perangkap.